Kereta Nash kena tarik sebab dah 3 bulan tak bayar. Untuk jadi single mom and ada anak-anak ni tak mudah ya. Nak pula kalau semua dugaan datang serentak macam ni. Kereta ni Nash bagi juga ex-husband guna untuk dia nak road tour laksam dia dulu. So Nash ingat dia bayar. And Nash tak tahu sampai kena tarik. So bila dah kena tarik macam ni, of course lah saya yang kena bayar. Kalau saya tahu cerita yang sebenar. Lagi Nash diam, lagi banyak fitnah. Dia juga kawan saya yang concern pasal saya sebab diorang tahu saya dah berpisah. Nash kalau perlu apa-apa bagi tahu. Tapi Nash ni, Nash tak suka nak minta tolong. Nak pula kalau pinjam duit ke, minta duit ke, tak nak. Kalau job, kerja, saya okey. InsyaAllah. Berat untuk saya sebab tahun ni datang serentak semua masalah yang saya nak kena hadap. Tapi saya percaya Allah tu akan tolong. Ujian yang agak berat untuk saya sebagai seorang ibu tunggal. Fasa yang orang kata apa, bukan kata terduduk dah, terbaring dah. Nak buat bisnes ni dulu awal-awalnya Nash kumpul duit sendiri. Duit paid review tu Nash simpan. Semua saving Nash guna. Orang salahkan Nash kenapa tak tolong bisnes laksam tu. Kenapa asyik macam nak jual tudung. Tudung ni Nash memang suka jual. Daripada dulu lagi Nash memang jual tudung dan pakaian. Laksam tu sebenarnya Nash dah tolong sahabat baik. Dah dikira berjaya. Hari pertama launching laksam, orang beratur kat kedai sampai tak cukup tangan. Pakai staff cakap tak payah live. Orang takut tak sempat nak packing laksam. Jadi tawar hati nak tolong sebab masa sebelum berpisah lagi dan dapat tangkap yang dia curang lagi. Masa tu Nash fikir takkanlah kerana duit Nash kena torture Nash punya mental.